Siapa yang skip video ni, dia antara orang yang paling super, paling rugi sangat-sangat. Wih, sebab apa tu Ustaz? Ada 4 golongan yang diharamkan api neraka kena dekat diri dia. Tapi sebelum tu, tekanlah butang share sama, butang repost ke, copy link masuk dalam grup, bagi kat family kita, bagi kat kawan-kawan kita, bagi kat semua orang. Ampun, takkan nak tahu seorang, orang lain pun nak tahu juga. Okey, dah sebarkan dah, dah share, dah repost dah. Mantap. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi ni, hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Yang saya cerita baru ni, siapakah Imam Tirmizi? Hadis nombor berapa Ustaz? Hadis nombor 2488. Okey, baiklah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah kalian aku tunjukkan orang yang haram disentuh oleh api neraka? Para sahabat pun bila Nabi tanya macam tu, terus jawab, sudah tentu ya Rasulullah, kami nak tahu. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bagi tahu, orang yang diharam sentuh oleh api neraka ni ada 4. Yang pertama, hayyin, layyin, qarib, sahli. Benda tu Ustaz? Yang pertama, hayyin. Hayyin ni orang yang tak mudah marah. Hayyin ni juga dia tak suka kutuk kelemahan dan keburukan orang lain. Hayyin ni juga jiwa dia sentiasa tenang. Senang cakap, tak ada masalah dengan orang lah. Yang kedua, layyin, yakni orang yang sopan, orang yang berlemah lembut dalam kata-kata. Layyin ni juga dia tak mudah marah bila dia berbeza pendapat. Yang ketiga, qarib. Qarib ni apa benda pula Ustaz? Yang hantu tu ke? Bukan, yang tu qarin. Yang ni qarib. Qarib ni senang cakap, muka dia sentiasa tersenyum, mesra, senang buat kawan. Senang cakap, dia ni suka senyum. Bila jumpa orang, Assalamualaikum, suka menyampaikan salam. Yang keempat, sahli. Sahli ni tak suka menyusahkan orang lain. Senang cakap, dia tak suka ganggu orang. Macam boleh dapat tak? Kalau dah dapat, sebarkan sebanyak yang mungkin. Saya doakan semua orang yang share video ni, yang sebarkan video ni, kita semua dapat masuk ke dalam syurga dan dijauhkan daripada api neraka. Amin ya Rabbal.